Kelantan ingatkan rakyat tunggu lesen emas. Rafizi Ramli sokong rundingan semula ART Malaysia AS. Bersatu balas sindiran UMNO Sabah. Pemuda PAS desak Wu Kah Leong mohon maaf. Hanayo didesak tanggung skandal FAM. Dan bersih pertikai keberkesanan Akta Perolehan 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Rakyat Kelantan diminta tidak tergesa-gesa menjalankan aktiviti mendulang emas kerana proses kelulusan lesen serta garis panduan masih dalam peringkat penilaian kerajaan negeri. Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud menegaskan permohonan lesen perlu dikemukakan terlebih dahulu sebelum sebarang aktiviti dijalankan. Beliau menjelaskan walaupun cadangan kebenaran mendulang emas diumumkan minggu lalu, rakyat masih perlu menunggu pengeluaran lesen rasmi agar aktiviti tersebut dijalankan secara sah dan teratur. Media sebelum ini melaporkan kerajaan negeri bersetuju membenarkan rakyat Kelantan mendulang emas dengan lesen bersyarat yang akan dikeluarkan secara berperingkat. Timbalan Menteri Besar Muhammad Fazli berkata garis panduan dan syarat lengkap untuk aktiviti mendulang emas dijangka diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Muhammad Fazli menambah, Pejabat Tanah dan Galian PTG sedang menyediakan garis panduan bagi memastikan aktiviti mendulang emas dijalankan secara teratur tanpa menjejaskan keselamatan pendulang dan kelestarian alam sekitar. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli menyambut baik hasrat kerajaan untuk merunding kembali terma perjanjian perdagangan timbal balas ART antara Malaysia dan Amerika Syarikat seperti yang didedahkan Menteri MITI Tengku Zafrul Abdul Aziz dalam siaran podcast terbaru. Menurut Rafizi, rundingan semula ini termasuk membincangkan klausa kontroversi, khususnya klausa 5.1 yang dianggap berbeza berbanding perjanjian serupa dengan Cambodia yang jelas melindungi kedaulatan negara tersebut. Rafizi turut menghargai kenyataan bahawa kerajaan mengakui perlunya berhati-hati sebelum menandatangani ART kerana beberapa keputusan awal dibuat secara tergesa-gesa atas pertimbangan politik yang berpotensi menimbulkan risiko tertentu kepada kepentingan negara. Pada 13 November lalu, Rafizi bersama Ahli Parlimen Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad dan Ahli Parlimen Subang, Wong Chen telah menggariskan beberapa cadangan untuk mengimbangi perjanjian ART yang mereka anggap berat sebelah. Beliau menekankan bahawa langkah kerajaan untuk merunding semula perjanjian itu merupakan langkah positif dan seiring dengan saranan yang mereka buat sebelum ini, walaupun pada awalnya cadangan tersebut menerima kritikan daripada sesetengah pihak. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Puat Zakarshi dikritik kerana mempertikaikan tema manifesto Perikatan Nasional PN Kasih Bagus Sabah. Bercakap kepada Malaysia Gazette, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Sanjeevan Ramakrishnan, menyifatkan kritikan Puat sebagai cubaan menutup kelemahan lama yang terus membelenggu rakyat Sabah hingga kini. Sanjeevan menegaskan, sindiran terhadap kemampuan PN untuk membaguskan Sabah seolah-olah bertujuan mengalih perhatian daripada kegagalan UMNO BN dalam mentadbir negeri selama beberapa dekad. Beliau turut menekankan bahawa isu asas seperti Perjanjian Malaysia 1963 masih belum diselesaikan oleh kerajaan terdahulu walaupun ia merupakan tuntutan penting rakyat Sabah dan Sarawak sejak sekian lama. Parti Bersatu menegaskan rakyat Sabah memerlukan penyelesaian yang nyata terhadap masalah asas seperti pembangunan, infrastruktur dan hak negeri, bukannya retorik politik.
Ketua Pemuda DAP Wu Kah Leong dibidas susulan dakwaan memuat naik gambar Mursyidul Ampas Hashim Jasin dalam keadaan terlantar di katil yang didakwa telah diubah suai disertai dengan gambar roti gardenia seolah-olah memperlekeh pemimpin berkenaan. Ketua Pemuda PAS Selangor Sukri Omar menegaskan pihaknya menuntut Wu memohon maaf secara terbuka dan menarik balik hantaran berkenaan di semua platform media sosial. Sukri berkata, tindakan tersebut mencerminkan kegagalan mengamalkan politik yang beradab dan telah merendahkan martabat kepimpinan politik negara. Selain menuntut pemuda DAP membuat refleksi diri dan menilai hala tuju organisasi mereka ke arah budaya politik lebih matang. Beliau menyerahkan memorandum bantahan 5 muka surat di Ibu Pejabat DAP pagi tadi, menyerahkan dokumen itu kepada salah seorang kaki tangan parti. Sukri menegaskan, tindakan seperti itu bukan sahaja mencecaskan imej politik negara, tetapi juga mengganggu keharmonian antar parti, terutamanya dalam suasana politik yang memerlukan budaya matang dan sejahtera. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh didesak bertanggungjawab berhubung skandal pemalsuan dokumen 7 pemain warisan yang digantung dan didenda Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Pengerusi Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia Urimai, P. Ramasamy menegaskan, Hannah tidak sepatutnya berpura-pura tidak mengetahui peranan Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian kewarganegaraan pemain terbabit. Ramasamy berkata, Menteri Belia dan Sukan sepatutnya lebih proaktif mengambil tindakan susulan laporan FIFA yang mengesahkan pemalsuan dokumen dan penipuan dalam proses naturalisasi 7 pemain dari Sepanyol, Belanda, Brazil dan Argentina. Laporan FIFA menunjukkan pemain berkenaan menandatangani dokumen tanpa memahami bahasa Melayu dan rayuan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah ditolak melalui laporan setebal 60 muka surat. Sebelum ini, Hannah mengumumkan hasrat untuk berhubung dengan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail bagi membincangkan pendakwaan terhadap pemain warisan yang terlibat. Ramasamy menegaskan, langkah itu dianggap tidak berkesan kerana Saifuddin turut dikaitkan dengan sindiket yang terlibat dalam pemalsuan dokumen berkenaan, sekaligus menimbulkan keraguan terhadap tindakan kementerian. Gabungan Pilihan Raya Bersih-Bersih menyoal keberkesanan Akta Perolehan Kerajaan 2025 dalam memastikan ketelusan dan integriti dalam proses perolehan kerajaan. Pengerusi Bersih Faisal Aziz menyatakan kebimbangan itu susulan tularnya surat sokongan setia usaha politik Perdana Menteri kepada Kementerian Kesihatan untuk syarikat tertentu. Faisal menjelaskan kejadian surat sokongan yang timbul selepas akta tersebut diluluskan di Parlimen menimbulkan persoalan tentang sejauh mana akta itu mampu mengawal penyalahgunaan kuasa. Beliau menekankan bahawa Akta Perolehan Kerajaan 2025 adalah penting untuk memperkukuh tata kelola, ketelusan dan kecekapan dalam proses perolehan. Namun ia bukan jaminan penuh sekiranya kelemahan asas masih wujud. Bersih mengalu-alukan komitmen Kerajaan Madani dalam melaksanakan reformasi lain, termasuk pemisahan kuasa Peguam Negara dan Pendakwa Raya, penubuhan Akta Ombudsman, Undang-Undang Kebebasan Maklumat serta pengawalan pendanaan politik. Namun, Faisal menegaskan langkah-langkah itu hanya berkesan jika isu asas tata kelola dapat ditutup sepenuhnya agar sistem pemerintahan dan perolehan negara benar-benar bebas daripada campur tangan politik. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.